Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya wartawan Sekepai Channel. Pada hari ini kita akan majlis penutupan Iyah Ramadan iaitu Ustaz Abdul Rahman. Ustaz, bolehkah kongsikan sedikit tentang tujuan utama program Iyah Ramadan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Rahman Muhammad Zain selaku Ketua Panitia bagi Sekolah Kebangsaan Bedang Payung untuk tahun ini. Ingin saya kongsikan beberapa tujuan dan matlamat program Ihya Ramadan ini. Di antaranya pertama, kita ingin mencungkil bakat-bakat murid dan potensi murid yang berkelayakan dan juga mempunyai potensi diri untuk dikembangkan dalam bidang terutama pembacaan Quran, bidang penulisan jawi dan juga bidang-bidang keterampilan lain seperti hafazal Quran dan juga keyakinan diri mereka sebagai jati diri kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid di sekolah rendah. Terima kasih. Apakah harapan Ustaz terhadap murid-murid selepas mengikuti program ini? Harapan saya dan juga kami bagi Panitia Pendidikan Islam, semoga ilmu ataupun pengalaman yang dicurahkan itu dapat diaplikasi dalam kehidupan mereka. Bukan sahaja mereka belajar dalam buku ataupun kitab diamalkan, bahkan menjadi penghayatan dalam kehidupan mereka sehari-harian, dalam seluruh kehidupan mereka di dunia dan juga akhirat nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul Rahman atas perkongsian yang sangat bermakna itu. Semoga program Iyah Ramadan akan terus memberikan manfaat kepada semua warga sekolah. Sekian wawancara khas bersama penyelenggaraan majlis penutupan Iyah Ramadan. Saya, Nur Kasih Umairah binti Izzuan, wartawan cilik Sekepai Channel melaporkan dari lapangan. Terima kasih dan Assalamualaikum. عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى صارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا